Aidilfitri. Bahagian 1. Ha? Dah tu nak cari apa? Nak cari daun kelapa, buah kelapa dan semualah berkaitan dengan kelapa. Oh, mesti pokok kelapa atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Semualah. Kalau macam tu, nanti minta atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Eloklah tu. Tak payah opah susah-susah nak cari kat pasar. Boleh? Upahnya 20 sen. Amboi, dah pandai ya minta upah. Boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Korang pun nak tolong orang jangan harapkan upah. Kena ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Dah tu, pergi bagi ni kat atuk. Baik, Opah. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Entah-entah, Atuk tak dekat rumah. Jom tengok kat belakang. Ada pun. Atuk tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Ni Opah bagi. Lauk ayam masak lomak. Sedap tu. Terima kasih. Sedapnya bau. Atuk ada buat apa-apa ke? Atuk buat ketupat sotong. Ketupat sotong? Nak tengok. Tengok apa? Tengok Atuk anyam ketupat sotong. Ketupat sotong tak perlu dianyam. Ia perlu disumbat je. Ketupat tak perlu anyam? Lain macam. Korang tunggu kejap. Nah, ketupat sotong. Kalau sedap bagi tahu. Nanti hari-raya boleh buat lagi. Terima kasih, Atuk. Akak! Baru balik? Lama betul. Hantar makanan je. Tunggu Atuk bagi ni. Apa tu? Ketupat sotong. Wah, menarik tu. Tak sabar nak makan. Tapi apa-apa pun, ayam goreng peha ada. Ada. Sebab adik-adik akak rajin puasa, hari-hari akak akan gorengkan ayam. Sayang Kak. Dah, pergi letak bekas tu kat dapur. Allahu Akbar, Allah. Nah. Nyam-nyam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau satu, aku satu. Akak, mana ketupat sotong tadi? Tu. Mana sarung ketupat dia? Mana ada sarung? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Itu pun tak tahu. Ketupat Aidilfitri. Bahagian 2. Mana sarung ketupat dia? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Sotong sumbat? Ya, sotong disumbat dengan beras pulut. Kemudian dimasukkan kepala sotong dan cocok dengan lidi. Letak dalam periuk bersama gula merah, santan dan garam. Tutup periuk dan masak beberapa minit. Oh, patutlah tadi Atuk kata tak perlu anyam. Makanlah. Akak nak satu?
Wah! Sedap! Manis! Oh, manis. Lain dari ketupat raya. Memanglah lain. Ketupat raya adalah nasi dimakan dengan rendang, kuah kacang dan kuah kari. Ketupat sotong makanan pencuci mulut sebab tu manis. Oh, nanti kita buat ketupat raya je lah. Ya, Opa? Yelah. Siapa nak ikut pergi kebun Atuk besok? Kita orang nak ambil daun kelapa. Nak buat ketupat. Tak boleh lah. Besok aku nak ikut Daddy pergi bandar. Aku biasalah. Sibuk berniaga. Oh. Kau, Fizi? Aku puasa. Penatlah. 2, 3 songkok. Saya mau ikut? Kau tak payahlah. Raya nanti datang je rumahku. Makan ketupat. Yalah. Selamat pagi! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ini kita akan hias kelas Aman dengan ketupat-ketupat ni. Yeay! Sudah mau raya. Si suka. Boleh makan ketupat rendang banyak-banyak. Jom, asing-asingkan dulu ikut bentuk ketupat. Ini ketupat, kenapa lain? Itu ketupat bawang. Bentuknya macam bawang. Yalah. Yang segi 4 biasa ni, ketupat apa pula? Saya mana tahu. Itulah. Tahu makan je. Itu ketupat pasar. Kenapa nama dia ketupat pasar? Sebab dia banyak dijual kat pasar. Pandai-pandai. Awesome. Aku menang. Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Cari kat pekan, dah habis. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Opa terdengar cakap Mak Ing tadi. Memang hairan betul. Pagi tadi Opa ke pasar. Tak nampak pun orang jual daun kelapa. Sarung ketupat pun tak ada. Tak tahulah kalau dah habis orang beli. Selalunya di pasar banyak orang jual semua ni. Di pekan lagilah banyak. Tak apa, Pak. Besok kita orang bawa balik daun kelapa banyak-banyak. Kita boleh buat ketupat banyak-banyak. Ha? Kenapa dengan pokok aku ni? Rapuh. Ha? Aduh, dah kena serangan serangga perosak. Habislah. Semangat. Kita orang dah siap. Bagus. Jom pergi. Yeay, dah sampai. Atuk, pokok kelapa semua dah botak. Ketupat Aidilfitri, bahagian 3. Tak lengkaplah raya kita kali ni. Kenapa pula? Daun kelapa, buah kelapa, semua mana? Semua tak ada. Pokok kelapa semua dah rosak disebabkan serangga perosak. Ya, kesian Atuk. Rugi banyak tu. Patutlah susah nak dapatkan daun kelapa. Agaknya satu kampung kena. Sedihlah. Tak ada daun kelapa, tak adalah ketupat. Tak ada.
ketupat, tak lengkaplah raya. Hish, tak ada ketupat pun lengkap raya. Kalau puasa tak cukup, baru raya tak lengkap. Faham? Faham, Opah? Assalamualaikum. Mail tu. Pergi bagi tahu dia apa jadi. Mail, kenapa tak ada? Macam mana, Opah? Tak apa, kita buat nasi impit. Nak lagi senang, guna yang segera. Tapi itu tak sama. Kita orang nak ketupat. Kalau macam tu, kita buat ketupat palas. Ya, guna daun palas. Yeay! Ipin! Tunggu! Korang, aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Bacalah. Usolli sunnata Idil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul, betul, betul. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Baguslah kau, Fizi. Raya. Korang nak tahu? Malam tadi, Opah dengan Akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul kan, Ipin? Betul. Kita orang dah rasa. Semuanya sedap-sedap. 2-3 selipar. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Saya suka. Makan ya. Terima kasih, Opah. Sama-sama. Sedapnya. Rasa jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak ada inti pun ada. Uish, nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Badrul. Bila abang balik sini? Malam tadi. Atuk mana? Atuk sini. Dari dapur? Ya. Atuk bagi ketupat periuk kerut dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya pun. Rasalah. Terima kasih. Upin, Ipin, kenapa monyok aja? Makanlah. Tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, 1 dulang Badrul bawa. Makan puas-puas. Ini barulah saya. Ish, tak kiralah apa jenis ketupat yang ada. Yang penting, kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan. Betul. Ada satu lagi ketupat Opah belum keluarkan. Ketupat apa, Opah? Ketupat ni buat kita gembira bila tengok. Tekalah. Saya dah tahu. Ketupat kelip-kelip. Sinar surya yang cerah, Syawal pun menjelma. Sungguh kami sikat dipakai kurung cantik dan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Fatin. berseri. Kuih